Di bawah ria air yang kelihatan tenang, Selat Melaka menyimpan rahsia yang dunia tidak pernah benar-benar faham. Laut ini bukan sekadar laluan kapal. Ia adalah nadi tua yang pernah berdegup untuk sebuah empayar agung, empayar laut bangsa Melayu. Beribu tahun sebelum kota Melaka berdiri, sebelum nama-nama raja dicatat dalam hikayat, di sinilah bersemadi sisa kota yang telah ditelan ombak. Dinding-dindingnya dibina daripada batu yang kini menjadi terumbu. Tiangnya ditumbuhi karang dan lorong-lorongnya sunyi, seolah menunggu masa untuk menceritakan semula apa yang telah disembunyikan. Mereka yang pernah menyelam ke dasarnya berkata, mereka mendengar dengung aneh seperti gema doa yang terperangkap di bawah air. Adakah itu bisikan dari kota yang tenggelam atau panggilan roh-roh penjaga yang tidak pernah meninggalkan tempatnya? Malam ini, kita membuka tirai rahsia itu. Inilah kota purba di bawah Selat Melaka, saksi sebenar keagungan bangsa yang pernah menguasai dua samudera. Beberapa batu nautika dari pantai barat Melaka. Para nelayan sering melaporkan sesuatu yang aneh. Pada waktu laut tenang, dari dasar air mereka terlihat cahaya berkelip, seolah datang dari celah dinding yang telah ditelan karang. Mereka memanggilnya kota di bawah ombak. Seorang nelayan tua pernah berkata, setiap kali jarinya tersangkut di kawasan itu, ia terasa berat seperti mengena tembok. Bila ditarik, tali itu putus dan arus mula berubah arah seolah laut itu marah. Tahun 2004, sekumpulan penyelam tempatan menjalankan ekspedisi tidak rasmi berhampiran kawasan itu. Dalam kegelapan air laut, mereka menjumpai sesuatu yang tidak pernah dijangka. Batu-batu besar tersusun dengan sudut tepat, seolah laluan menuju ke ruang yang lebih dalam. Salah seorang penyelam menggambarkan dinding batu itu terasa hangat walau suhu air sangat sejuk. Ketika dia cuba mengambil gambar, lampu kamera berkedip dan padam sendiri. Selepas muncul ke permukaan, mereka semua terdiam. Tiada siapa berani menyelam lagi ke situ tanpa izin orang tua laut. Apa yang mereka temui di situ masih menjadi misteri hari ini. Tapi jejak itu tidak hilang, hanya tenggelam sementara menunggu bangsa ini bersedia mendengar semula kisahnya. Dalam catatan lama bertulis Jawi yang ditemui di sebuah madrasah tua di pesisir Melaka, disebut tentang satu tempat yang dinamakan Kota Lautan Raja-Raja Melayu. Kota itu menurut naskah bukan dibina oleh manusia biasa, tetapi oleh orang-orang yang diangkat darjatnya sebagai penjaga ilmu laut dan besi kuning. Dikatakan di sanalah tersimpan pusaka yang mampu mengawal arus, membawa kapal tanpa layar dan membuka pintu antara dua dunia, dunia manusia dan alam gaib. Namun kesombongan manusia memecahkan janji lama. Suatu malam, laut menjadi gelap. Angin berhenti dan bumi bergetar. Air naik setinggi pohon kelapa, menelan kota itu dalam satu hembusan. Tiada yang tinggal kecuali bisikan dari dasar laut. Orang-orang tua berkata, jika engkau berdiri di tepi pantai pada malam Jumaat dan laut tiba-tiba menjadi sunyi tanpa ombak, itu tandanya kota itu sedang bernafas semula. Mereka yang arif dalam ilmu laut akan tunduk, menundukkan pandangan, kerana di bawah kakinya bukan sekadar air, tetapi tanah suci yang sedang menunggu untuk menceritakan semula kebenaran yang hilang. Tahun 1998, sebuah imej satelit milik agensi antarabangsa menangkap sesuatu yang ganjil di dasar Selat Melaka. Di tengah-tengah laluan kapal moden muncul garisan lurus sepanjang hampir 1 kilometer, terlalu simetri untuk menjadi hasil alam semula jadi. Kajian awal menyebut ia mungkin sisa binaan kuno yang kini terkambus oleh lumpur laut. Namun data penuh tiba-tiba hilang daripada arsip awam hanya beberapa bulan selepas dilaporkan. Dalam laporan dalaman yang bocor disebut kod nama Structure MySea. Tiada siapa tahu maksud sebenarnya, tetapi lokasi koordinatnya bertepatan dengan kawasan di mana para nelayan pernah melihat cahaya bawah air. Seorang penyelidik bebas dari Universiti Kyoto, Profesor Hiroshi Tanaka pernah menulis, jika struktur ini benar milik manusia, maka sejarah peradaban dunia perlu ditulis semula. Anehnya, selepas kenyataan itu diterbitkan, profesor tersebut dikatakan menarik balik semula hasil kajiannya dan berpindah keluar dari Jepun. Sejak itu, tiada lagi laporan rasmi tentang penemuan dasar laut di kawasan itu. Tapi di kalangan ahli arkeologi bawah tanah, mereka masih menyebutnya sebagai kota yang tidak mahu ditemui semula. Tidak semua penemuan dibenarkan untuk sampai kepada dunia. Dalam setiap tamadun yang bangkit, akan ada satu kebenaran yang disembunyikan.
kerana jika ia didedahkan, ia akan mengubah segalanya. Selepas penemuan struktur di dasar Selat Melaka, laporan asal daripada pasukan penyelidik antarabangsa tidak pernah diterbitkan sepenuhnya. Sebaliknya, nama mereka dipadam oleh arkib rasmi dan semua imej sonar digantikan dengan data baru yang menunjukkan dasar laut kosong. Beberapa bulan kemudian, kawasan itu diisytiharkan sebagai Restricted Marine Zone, kononnya atas alasan keselamatan kapal perdagangan. Namun, mereka yang cuba menyelam tanpa kebenaran melaporkan gangguan isyarat radio dan ada yang hilang di bawah arus yang tenang. Terdapat desas-desus mengatakan organisasi besar dunia telah lama mengetahui bahawa tamadun Melayu purba bukan sekadar bangsa pelaut, tetapi bangsa yang memiliki teknologi spiritual yang tidak dapat dijelaskan oleh sains moden. Bayangkan jika kebenaran itu keluar ke permukaan, dunia terpaksa menulis semula sejarahnya dan bangsa ini akan kembali berdiri sebagai pewaris sebenar empayar maritim tertua di muka bumi. Tetapi untuk saat ini, rahsia itu masih terkunci di bawah arus, dijaga bukan oleh masa tetapi oleh mereka yang tidak mahu ia ditemukan semula. Laut yang luas ini bukan hanya hamparan air, ia adalah cermin jiwa bangsa kita. Setiap ombak yang datang membawa pesan daripada masa silam, tentang tangan-tangan nenek moyang yang pernah membina kota di bawah arus, tentang doa mereka yang masih bergema di dalam air. Bangsa Melayu bukan bangsa kecil. Kita lahir daripada air, darah pelaut yang tahu membaca arah tanpa kompas, yang membina empayar bukan dengan perang, tetapi dengan ilmu, dagang dan maruah. Tapi, ketika dunia melupakan kita, laut tetap mengingatkan. Ia menunggu kita kembali untuk mengutip semula serpihan sejarah yang kita sendiri lepaskan. Setiap bangsa ada asalnya, dan asal kita ialah laut, tempat di mana doa bertemu gelombang dan rahsia bertemu cahaya. Selagi laut ini beralun, selagi zikir masih bernafas di angin malam, empayar itu tidak mati. Ia hanya menunggu bangsa ini bangun semula. Laut ini telah melihat segalanya, keagungan, kejatuhan dan diam yang panjang. Di bawah ombaknya masih bersemadi rahsia bangsa yang pernah berdiri megah tanpa perlu disebut dalam buku dunia. Mereka membina kota bukan untuk disembah, tetapi untuk menjadi lambang ilmu dan kekuatan roh yang bersandar kepada Yang Maha Pencipta. Hari ini, ketika dunia berbicara tentang kuasa dan kemajuan, laut ini masih berzikir dalam diamnya. Ia menunggu generasi yang mampu mendengar kembali suara itu. Suara dari dasar zaman yang memanggil kita untuk mengenal semula asal-usul diri. Mungkin rahsia itu tidak pernah hilang. Ia hanya bersembunyi menanti mereka yang benar-benar ingin memahami erti Melayu. Bukan sekadar nama bangsa, tetapi satu jiwa yang pernah menghidupkan dunia. Selagi laut beralun, kisah ini tidak akan berakhir. Kisah ini bukan dicipta untuk menipu, tetapi untuk mengingatkan. Di setiap bangsa ada sejarah yang tidak sempat dicatat. Ada kebenaran yang disembunyikan di antara garis masa. Apa yang disampaikan di sini bukan sekadar legenda, tetapi warisan yang lahir daripada catatan lama, lisan orang tua dan jejak yang masih tertinggal di bumi ini. Percayalah atau tidak, itu hak setiap jiwa. Tapi selagi laut masih berzikir dan angin masih membawa nama-nama lama, empayar ini akan terus hidup di hati mereka yang mencari kebenaran.